CIMB baru-baru ni dah keluarkan statement yang mana CIMB akan revise balik kadar interest untuk pinjaman hartanah dengan CIMB efektif on 15 Ogos 2025, yang mana CIMB akan kuat kuasakan satu peraturan baru yang mana korang ada pinjaman mortgage dengan CIMB siap sedia, dan rules ni takkan bagi kesan pada korang yang tiap-tiap bulan memang disiplin bayar pinjaman rumah korang on time dan awal. Tapi rules ni akan bagi efek yang besar dan impact yang terlampau besar untuk orang yang ada habit bayar nanti. Yang mana rules ni CIMB akan kenakan tambahan interest 2 hingga 4% per annum andai kata kau lambat bayar. So macam mana? Jom aku dedahkan. Yang mana rules ni akan dikenakan pada korang selepas 60 hari kelewatan pembayaran kau dengan pihak bank. Masuknya hari ke-61, yang mana kadar interest akan naik 2% per annum untuk kelewatan hari ke-61 hingga ke-90 hari. Means kat situ, kalau kau lambat 2 ke 3 bulan, kau akan dikenakan cas tambahan sebanyak 2%. Dan kalau kata dah lepas hari ke-91, CIMB akan tambah lagi 2%, jadi 4% tambahan interest per annum untuk pinjaman korang tu. Andai kata kadar interest sekarang 4% dan korang dah dikenakan penalti, makna kata korang dah dikenakan 8% interest untuk pinjaman loan tu. Korang bayarkan, memang nampak kenaikan tu sikit. Cuba korang kira-kira balik. Banyak bang, 4% per annum untuk pinjaman loan rumah. Bukan sikit-sikit, bukan ringgit-ringgit. Jadi tuan-puan, ingat, jangan main-main dengan pinjaman rumah. Sebab bila kau lambat bayar, dia bukan datang bagi surat saja, dia datang sekali dengan interest naik meroket. Sultan Banker, pinjam macam bos, bayar macam pro, hidup macam Sultan. Assalamualaikum.